Ni kita kena enjoy lah. Ni tengok ni baju saya baru beli ni. Ini tempahan khas, custom made. Tahan kai. Ini tu. Ni samping ni? Samping 8,500. Beli kat mana? Kasut pun memang branded semua ni Ustaz. Betul Ustaz tanya, ni raya takhir ke apa? Sebut tentang pagi raya ataupun pagi Syawal. Tadi Guru Amin dengan Ustaz dalam banyak duk sindir saya lah, pergi saya macam-macam lah kan. Untuk raya kena spend banyak. Untuk raya kena spend banyak. Untuk spend banyak baru raya. Kan? Spend banyak baru raya. Baru raya. Maknanya kalau duit tak ada, tak boleh kita nak bergembira. Sedangkan agama dia tak ajar macam tu. Sebab kita menyambut Aidilfitri ni, kita sedang beribadah sebenarnya. Jadi untuk bersyukur, tentulah dalam rangkanya kita sederhana dan kita macam tadi kan sebut baju pakaian yang paling baik tak semestinya paling baru. Kalau kita tak mampu tak apa. Pakailah yang paling baik. Tak payah sampai 8,000. Nak sebut bahawa walaupun kita bergembira, kita masih berdoa agar amalan Ramadan diterima. Faham zahir dan batin. InsyaAllah. Minta maaf juga kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak kerana setia bersama kami.